pada tahun 1995. Okey, kita diberikan sebuah filem yang bagi aku agak luar daripada benda yang kita fikirkan. Ketika itu, tak silap aku, filem-filem action dekat Bollywood banyak. Filem-filem love story pun ada. Pasal mak ayah tak relakan, bla 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 lah. Okay, very typical Indian Bollywood punya style. Tapi Rakesh Roshan hadir dengan sebuah filem action bertemakan reincarnation. Reincarnation ni adalah satu topik yang bagi aku macam kita pernah baca dalam banyak-banyak lah kan, Indian punya belief, dan betul kan aku salah, dalam agama Hindu ada elemen reincarnation ni. But macam mana filem tentang reincarnation ni nak diceritakan dalam filem, itu yang menjadi sedikit cabaran kan. Dan kita akan bercakap pasal filem ni, tajuknya ialah Karan Arjun, filem yang menampilkan Shah Rukh Khan dan juga Salman Khan. Tapi sebelum tu kita intro. Baik, sekejap aku betulkan sikit bagi center. Okay. Karan Arjun. Okay, movie ni merupakan sebuah filem tahun 1995 menampilkan Shah Rukh Khan dan juga Salman Khan. Kalau hampa pernah tengok satu dokumentari pasal keluarga Roshan, okay, sebenarnya Salman Khan dengan Shah Rukh Khan ni memang buat perangai dekat set. So menghasilkan Karan Arjun ialah satu benda yang sangat susah. But the result itself sampai sekarang, movie ni jadi sebuah movie yang malas segar sampai sekarang, bercerita pasal reincarnation. Okay, tak silap aku ada lagi yang pasal reincarnation. Tajuk ni ialah apa macam adalah a few lagi, tapi bagi aku Karan Arjun adalah satu movie yang sangat epic lah. Sebab apa? Sebab dia punya base itself. Dia sebenarnya bukan sebuah filem yang push penonton untuk believe yang reincarnation itu ada. Dalam dunia Karan Arjun, watak-watak lain semua tak percaya pasal kebangkitan semula. Walaupun dia orang berpegang dengan agama Hindu, kebangkitan semula tu macam satu benda yang mustahil. But dalam filem ni dia orang nak tunjukkan yang kuasa Tuhan tu melebihi segalanya lah. Dan muncullah Karan Arjun. Selepas sahaja Karan Arjun kena bunuh, beranak bersalin pula, muka sama. Okay. So macam biasalah, the best thing of this movie is macam mana filem ni narrate daripada awal tu, kejadian di mana mak ni mati disebabkan oleh bukan mak ni mati, Karan Arjun ni mati sebabkan mak dia ni ada waris Tok Wan ni macam tu lah, nak bagi harta. Kemudiannya pak saudara ni yang kejam ni asal dia bunuh pak dia, pergi bunuh pula Karan Arjun ni, bunuh Tok Wan ni pula kan. So mak dia ni jadi orang gila, duk berdoa dekat kuil tu, sampai akhirnya Tuhan bagi apa yang mak dia ni nak, which is the reborn of Karan Arjun kan. So doa Tuhan memang wow. So memang agak melampau lah dari segi religious belief, but movie ni adalah sebuah movie yang berkisah tentang agama Hindu, but in the end movie ni sangat enjoy. Aku boleh katakan yang macam mana proses kita macam eager to know macam mana watak Karan Arjun ni bila dilahirkan semula. Dia dah berpisah tau, Karan tempat lain, Arjun tempat lain. Kemudiannya dia orang slowly connected to each other sampailah dia orang balik kembali ke kampung untuk membalas dendam terhadap apa yang telah berlaku. So selain dia tak push pasal Karan Arjun, movie ni dia tak push characters tu satu certain macam okay, aku telah dilahirkan, aku mesti cari mak aku. Tak, dia macam slowly relax. Macam mana watak tu dia connect sikit. Itu yang menjadikan Karan Arjun special. Dan benda ni jarang dibuat. Macam kita tengok sebelum ni pun Farhan pernah buat filem pasal reincarnation, tajuknya ialah Om Shanti Om. Dalam filem tu pun Shah Rukh Khan dibangkitkan semula kan. But movie tu is kind of spoof. So dia tak begitu make sense, dan memang dia buat untuk tak make sense pun. Tapi dalam filem ni dia cuba emphasize yang reincarnation is real. Reincarnation memang betul-betul terjadi, tetapi it is up to us
untuk percaya atau tak. Okay, so bagi aku movie ni one of the best movie from Rakesh Roshan, the best from gandingan Shah Rukh Khan dan Salman Khan. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku bagi filem ni 4 bintang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.